Fabric ASEAN ni kita rencanakan bersempena dengan Malaysia sebagai pengurusi dalam kepengurusian ASEAN yang membaru ini. So Jabatan Muzium Malaysia menerusi Muzium Tekstil Negara, kita ambil inisiatif ini untuk kita mengangkat kembali Fabric, di mana kita bersedia maklum bahawa 10 negara ASEAN yang ada di serantau ASEAN kita ini ada nilai-nilai tenunan yang tersendiri. Pada pameran ini kita menempatkan lebih kurang 105 koleksi yang merangkumi setiap negara-negara ASEAN yang mewakili tenunan di setiap negara ASEAN. Antaranya kita nak highlightkan pakaian rasmi setiap negara di 10 negara ASEAN, di mana kita tempatkan sepasang lelaki dan wanita yang memakai baju-baju rasmi di setiap negara-negara ASEAN. Di mana kalau kita sedia maklum sebelum-sebelum ini mereka hanya melihat pakaian ini menerusi buku internet. Jadi menerusi pameran ini kita highlightkan, kita pamerkan kepada mereka untuk mereka melihat dengan mata mereka sendiri, inilah pakaian-pakaian yang mewakili setiap negara. Dan selain daripada itu juga kita pamerkan jentera tenun, yang mana jentera tenun ada tenunan tangan dan juga tenunan lantai. Pameran Fabric ASEAN keabadian tenunan. Kenapa kita pilih keabadian tenunan? Keabadian tenunan itu ingin kita kekalkan kepada generasi yang seterusnya. Jadi ayuh beramai-ramai jangan lepaskan peluang ini. Fabric of ASEAN menanti anda sehingga 31 Disember 2025 di Galeri 2 Jabatan Muzium Malaysia.